Orang duk nak ratah-ratah negara kita. Orang duk nak ambil negara kita. Contoh macam hari ni lah. Teresa Kok DAP. Ahli Parlimen Seputir DAP Teresa Kok keluar kenyataan supaya Langkawi ni, Langkawi, Pulau Langkawi ni, kerajaan pusat ambil. Kenapa dia sibuk-sibuk? Kenapa dia sibuk-sibuk? Fikirlah, anak Melayu, fikirlah. Kenapa Teresa Kok DAP, dia pula sibuk-sibuk supaya Kedah ini, Permata Negeri Kedah, diambil oleh kerajaan pusat. Engkau tak boleh fikir ke? Ini tanah Melayu, negeri kita, negara kita, tanah tumpahnya darah nenek moyang kita, berhempas pulas mempertahankan tanah air, tiba-tiba DAP suruh supaya Langkawi diserahkan kepada kerajaan pusat. Tak boleh brain ke? Apa musibat pula DAP pula nak lebih-lebih? Apa musibat pula DAP pula nak sibuk-sibuk? Tak boleh fikir ke? Orang nak ambil dah negara ni. Orang nak ambil dah tanah air ni. Tak nampak lagi. Ini sebab kenapa kita hari ni, orang Melayu kena bersatu. Kita tak nak jadi macam Pulau Pinang. Kita tak nak terlepas macam Singapura. Kita tak nak terlepas 4 wilayah selatan Thai tu. So kalau kita tak proud dengan bangsa kita, kita tak sama-sama bersatu, selamatkan negara ni, nak agakkan siapa? Nak agakkan siapa? Mereka takkan pertahankan tanah air ni. Ada sebilangan mereka lah. Ada. Sebilangan tu ada. Tapi kita tuan tanah ni. Tanah nenek moyang kita ni. Tanah airku. Sibuk DAP dengan Langkawi. Saya tak tahulah korang dah tengok belum kenyataan daripada Teresa Kok. But Sanusi jawab steady. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah jawab steady. Itu padu. Saya nak bagi korang dengar kenyataan daripada Sanusi ni. Supaya korang berfikirlah. Dia kena berfikir ni kan. Kalau kita tak berfikir, kita jadi macam kambing lah. Kita bukan kambing. Kambing ke? Kita kambing ke? Tak. Kita bukan kambing. Jadi saya nak bagi korang dengar. Kita pergi walkabout. Ada pengurusi memandangkan Langkawi adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Dasar-dasar konservatif PAS memang menjejaskan kedatangan pelancong asing. Yang ramai pelancong asing, mungkin mereka yang ingin bercuti di pulau, mereka akan pilih pulau-pulau di negara Thai dan bukannya Langkawi. Jadi saya rasa mungkin tibalah masanya bagi kerajaan persekutuan untuk ambil alih Pulau Langkawi, dijadikan sebagai wilayah persekutuan ataupun federal territory dan zon antarabangsa di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, supaya kerajaan persekutuan boleh membangunkan pelancongan Pulau Langkawi dengan seriusnya. Saya memang rasa aneh. Satu pulau yang begitu indah dan cantik, tapi kerajaan PAS di bawah Kedah ni gagal membangunkannya, dan mereka kata nak ambil alih Pulau Pinang. Yang satu pulau kecil seperti Langkawi juga mereka gagal nak bangunkan. Macam manakah mereka berani berkata nak ambil alih Pulau Pinang? Saya berharap kerajaan pusat akan mengambil cadangan ini dan mengaturkan strategi untuk ambil alih Pulau Langkawi dan membangunnya sebagai salah satu destinasi pelancongan untuk menarik lebih pelancong asing dan membangunkan Langkawi lagi. Langkawi pun tak kerti nak urus. Jadi pulau Puan tu ada hati nak ambil Pulau Pinang. DAP cakap, tak tahu nama apa perempuan. Saya kata, satu ketika dulu, dibina naratif Langkawi ni teruk, tak ada orang, tak terurus apa semua. Sebab ada agenda untuk mengambil pulau itu sebagai wilayah persekutuan. Ada walaupun tidak tertulis. Tapi cara nak buat tu, burukkan pulau tu, gagalkan kita, gambarkan kita tak mampu urus. Maka persekutuan lah ambil. Agensi persekutuan dah ada di situ, lah dah. Maka diserahkan kepada persekutuan. Itu jalan dia nak pergi. Tapi langkah mayat kita dulu lah kalau nak pergi tangan tu. Hampa ambil dah, kami nak ambil balik, tak apa dah. Nabi hampa, minta maaf lah. Orang Melayu masih nak berpecah lagi? Masih lagi tak bangga dengan jati diri sebagai orang Melayu? Tak nak contoh macam Sanusi ni, hero Malaya ni. Pertahankan setiap inci tanah milik Kedah. Habis kita ni, tak kisahlah kau negeri mana sekalipun, kau tak nak pertahankan ke tanah tumpah air dagang kau ni? Apa yang Teresa Kok cakap tu? Dia cakap dalam parlimen. Ialah 3A. Dia cakap dalam parlimen. Kebal daripada undang-undang.
Tapi kenyataan dia ni, ini niat dia. Niat mereka. Sebab apa? Sebab tercabar dengan tindakan Kedah, tindakan Sanusi nak ambil Pulau Pinang. Sebenarnya bukan nak ambil Pulau Pinang. Ini masalah dia. Ini yang dispin oleh DAP. Ini yang spin oleh DAP. Saya dah ulas tempoh hari. Ini bukan nak halau orang Pulau Pinang. Tak ada. Sanusi tak cakap pun nak halau orang Pulau Pinang. Tak ada. Tapi DAP mainkan. Menakut-nakutkan orang Cina di Pulau Pinang. Kedah nak ambil, nak halau. Tak ada. Tak ada. Kedah tuntut hak Kedah. Hak yang mana? Bayaran tu, pajakan tu. Itu yang dituntut. Bukan nak halau, tak ada. Tapi inilah DAP chauvinis ni. Punyalah jahat ni DAP ni. Punyalah betul-betul memang patut diharamkan parti DAP. Sanusi bagi tahu, Kedah sekarang ni, nak ambil ni, ambil apa? Ambil pajakan. Engkau pajak, kan British pajak, bayarlah. Bayarlah, itu je. Tapi tengok macam mana DAP mainkan. Dia spark main isu perkauman, bangkitkan sentimen, ambil Langkawi. Guys, mereka boleh dapat. Mereka boleh dapat. Kalau kita berpecah. Kalau kita masih berpecah belah. Kalau kita masih tak bersatu. Cuma saya nak ingatkan Tresakok. Sebab hari ni dia buat satu kenyataan juga. Kenyataan yang dibuat oleh Tresakok. Selain daripada kenyataan ni. Dia bagi tahu kenapa nak ambil Langkawi. Kerana apa? Kerana dia bengang dengan kenyataan Sanusi nak ambil Pulau Pinang. Kenapa? Dia kata, Langkawi yang kecil pun gagal majukan. Berani mereka nak ambil Pulau Pinang. Saya nak bagi tahu kepada DAP, kepada Melayu-Melayu liberal, kepada chauvinis haram jadah ni semua. Ini tanah Melayu tau. Ini tanah Melayu. Bila British jajah, British buat dasar pecah dan perintah. Dasar pecah dan perintah. Cina di bandar. India di estate. Orang Melayu di kampung. Ini dasar yang British buat. Oleh kerana itulah jurang ekonomi jauh antara Cina, Melayu dan India. Di tanah Melayu ni. Bila British ambil Pulau Pinang, dia buat port. Semuanya disalurkan di sana. Samalah macam Singapura. Bukan pasal korang Melayu tak majukan negeri. Kita lebih maju daripada korang semua, bangsa-bangsa korang semua. Sebab tu orang Melayu tak pergi merempat kat tempat lain. Kepada DAP. Tapi ikut kepada orang Melayu lah. Ikut kepada kepandaian, kepintaran, kebijaksanaan orang Melayu. So, bila DAP cakap macam itu, Langkawi tak majukan, Pening yang dah maju ni nak ambil. Itu British yang buat dasar pecah dan perintah. Itu sebab jurang jauh. Itu sebab sehingga tercetusnya 13 Mei 69. Sebab ketidakpuashatian orang Melayu. Kenapa? Lepas mereka jurang masih jauh. Itu sebab Tun Razak buat dasar ekonomi baru. Itu sebab Tun Mahathir perkasakan lagi. Supaya merapatkan jurang antara Cina, Melayu dan India. Termasuklah orang India. Ini. Tapi ini asal ni tanah Melayu. Tak payah sibuk-sibuk. But ini kenyataan DAP ni betul-betul kurang ajar. Cuma dia cakap dalam parlimen. Ini 3A, lebih daripada 3A. But dia ada kekebalan lah. Cuma, ini satu peringatan kepada kita orang Melayu lah. Takkanlah sampai dah macam gini, kita masih nak berpecah belah. Takkanlah dah macam gini, kita masih nak bergaduh lagi ni. Takkan tak nampak lagi. DAP cakap terang-terang ni. Jadi kepada rakyat Malaysia, orang Pening khususnya, bukan nak ambil Pening tu, bukan. Bayar. Dan kenyataan ini dikeluarkan oleh Sultan Kedah. Sultan Kedah yang titah. Sanusi ni menteri besar je. Sultan Kedah yang titah. Bukan suka-suka buat kenyataan ni. Dan memang ada bukti pun. Bayar kepada Kedah. Ada bukti 2018 bayar Ling Guat Eng waktu tu Menteri Keuangan. Kerajaan Pulau Pinang bayar kepada Kedah 10 juta. So kalau bukan Kedah punya, hampir bayar pasal apa? Jadi saya harap dalam isu ni saya harap dalam isu ni kita jangan wujudkan ketegangan kaum. No. Ini bukan isu kaum.
Ini bukan isu kaum. Ini isu chauvinis DAP ni. Bukan isu kaum Melayu Cina. No. Ini isu chauvinis DAP. Ni, DAP ni. Keparat ni. Jadi sebab itulah, kita macam mana pun kita kena berlapang dada dalam kes ni. Kita serahkan kepada mahkamah lah. Sebab Sanusi pun kata lawan di mahkamah. Ketua Menteri Pulau Pinang pun kata lawan di mahkamah. Bermakna kita hormat lah. Masing-masing kena hormat lah. Dan DAP kena hormat lah hak Kedah. Takkan DAP tak reti bahasa. Takkanlah ahli parlimen DAP tak reti bahasa, tak reti nak menghormati hak negeri Kedah. Dan kita sebagai rakyat pula, jangan masuk dalam perangkap ini. Yang ini kena berhati-hati. Ingat, ini kena berhati-hati. Jangan masuk dalam perangkap. Sebab, ini boleh jadi perangkap yang besar lah. Melibatkan kaum. Bukan. Ini bukan isu kaum. Ini isu tentang chauvinis DAP ni yang korang ajar ni. So please, sampaikan kepada lain. Jangan masuk dalam perangkap.